Saudara yang saya hormati sekalian, memang ini satu kerja yang sangat luar biasa. Parti Bersama usia kita baru 50 hari lah campur tolak. Tetapi kita telah pun masuk ke dalam kancah pilihan raya negeri yang bukan calang-calang. Berdepan dengan, memang betul, 2 ekor gajah lah. Kalau macam kata orang Melayu, kita ni kancil yang tersepit di antara 2 ekor gajah. Satu gajah Barisan Nasional di kubu kuat mereka negeri Johor. Satu gajah lagi ialah Pakatan Harapan, Kerajaan Persekutuan di Malaysia buat hari ini. Adakah kita sahaja masuk suka-suka untuk memeriahkan suasana? Tidak. Kalau nak memeriahkan suasana, boleh tengok Piala Dunia. Boleh tengok World Cup. Tak payah nak tengok bersama buat kerja gila dalam pilihan raya negeri. Tetapi kita masuk ke dalam kancah pilihan raya negeri kali ini kerana kita merasakan pengundi-pengundi mahukan satu pilihan. Tidak kiralah pengundi Melayu baik, pengundi Cina baik, pengundi India baik, semua merasakan that they want a choice. That they are tired of the parties that are out there. Saya baru tengok tadi, saya tak pasti acara tu bila. Satu acara di mana Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil berucap yang mana dia duk rayu kepada, saya rasa audiens tu banyak pengundi-pengundi Tionghoa. So dia kata dia rayu kepada pengundi-pengundi itu. Dia kata tolong call anak you, tolong call cucu you supaya balik mengundi pada 11 hari bulan. Sebab andaian biasa sebagaimana berlaku pada 2022 pilihan raya negeri, bila turn out ataupun kadar turun mengundi itu rendah, dia menguntungkan Barisan Nasional. Bila anak-anak Johor yang bekerja di Singapura, di Kuala Lumpur, di tempat lain tidak pulang, yang untung ialah BN. Tetapi dia teruskan lagi. Ya, dia kata kalau anak-anak you tak turun mengundi, apa akan berlaku? Akan berlaku green wave, gelombang hijau. Saya tak tahu Fahmi Fadzil sedar atau tidak. PAS hanya bertanding 11 kerusi. 11 kerusi. Tak cukup nak membentuk kerajaan. Malah antara PAS dan Parti Bersama lagi bertanding banyak daripada PAS. Tetapi dia nak memainkan sentimen. Kalau suatu ketika dahulu, ialah saya Gaddafi pun PH juga, PKR juga. Suatu ketika dahulu kita bertanding dengan mengharapkan orang memilih kita kerana kekuatan kita, kerana orang nakkan kita. Tapi hari ini kita tengok Pakatan Harapan bermain sentimen, dia nak takut-takutkan orang. Ni macam nak pergi mengurat, nak kahwin. Dia kata kalau tak kahwin dengan aku, kau kena kahwin dengan orang tua tu. Seolah-olah macam tu. Dia bukan cakap kahwin dengan aku sebab A, B, C. Tidak. Tapi dia takut-takutkan. Dia kata kalau anak pakcik tak kahwin dengan saya, kena kahwin dengan orang tua tu. Tak ada duit, tak ada apa. Jadi cukuplah kita nak mainkan sentimen, nak takut-takutkan. Nak buat satu hantu. Itu dia cakap dengan pengundi Cina. Jadi kita tengok bahawa di kalangan pengundi, saya tadi turun ya, bila bertanya, kita jumpa, saya pergi ke kawasan pengundi Tionghoa tadi sebelah pagi di Bukit Permai, pergi ke Pekan, mereka tengah sarapan. Ya, ada yang merasakan, dia kata dia tak tahu apa lagi yang ada nak pilih di luar sana. Selama ini mereka bagi banyak ataupun begitu lama kuasa kepada Barisan Nasional, tapi dia tengok BN jadi korup. Sinonim dengan rasuah, 1MDB, Zahid Hamidi, banyak lagi. Kemudian dia bagi kepada Pakatan Harapan. Begitu lama mereka bersama dengan Pakatan Harapan sehingga akhirnya 2018 PH menang. 2022 Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi mereka tengok masih lagi keadaan tidak berubah. Hari ini Anwar Ibrahim keluar statement, dia kata ramai berpakat nak jatuhkan dia ni sebab dia yang paling tegas lawan rasuah.
Saudara-saudara, nasihat saya kepada sahabat-sahabat saya dalam PKR, tak payah cakaplah pasal rasuah. Betul atau tidak? Sebab bila you bercakap pasal rasuah, orang akan gelakkan you. Rakyat tidak bodoh. Rakyat ada begitu banyak sumber maklumat hari ini. Tak payah nak sebut pasal sakau sebab kita kena gelak balik. Jadi saudara-saudara, dalam pilihan raya negeri kali ini, saya sangat harapkan bahawa pengundi-pengundi Johor yang diberi keistimewaan. Keistimewaan apa? Keistimewaan pertama kali tengok kancil dalam pilihan raya. Ya, setahu saya tak pernahlah mana-mana parti politik dalam sejarah negara kita yang menggunakan logo kancil. Kalau dulu-dulu yang pernah kuat juga di Johor ialah Kepala Lembu lah. Ya, Seladang, PRM, Parti Rakyat. Tapi kancil saya ingat saya tak pernah lagi. Jadi ini adalah satu pilihan raya yang sangat bersejarah. Memang tidak mudah. Kalau kita nak, orang kata nak elak sebarang, nak elak dimalukan, nak elakkan risiko, Parti Bersama tidak akan masuk dalam pilihan raya negeri kali ini. Dan pada masa yang sama, calon-calon kita pun saya yakin tidak akan masuk. Kecuali, ya, sebab calon-calon kita ini, saya selut kepada mereka kerana mereka ini saya rasa ada dua ciri yang paling penting. Mereka tidak sempurna. Mereka bukannya kaya raya, mereka bukannya yang terbijak ke apa tidak. Tetapi mereka ada dua perkara yang saya rasa sangat penting untuk ada di mana-mana calon. Dan sepatutnya menjadi kriteria bagi anda memilih seorang wakil rakyat. Pertama, mereka mestilah ikhlas. That they are sincere. Apa yang mereka buat ini datang dari hati. Tengok latar belakang mereka. Pelbagai. Ada yang buat perniagaan sendiri. Ada yang doktor yang dah tidak praktis kerana cabaran untuk praktis sebagai seorang doktor di Malaysia. Ada yang keturunan dah 3 generasi Felda. Ada JPA scholar yang telah pun berjaya dalam sektor korporat dan sebagainya. Sebenarnya ada lagi yang bekerja di MNC dan sebagainya tapi tak sempat. Kalau nak masuk PRN, mereka tak sempat nak bagi notis untuk letak jawatan. Ramai lagi, jangan risau. Selepas Ibrahim Sani, selepas Samdek Jo, dia punya geng-geng letak jawatan ni akan bertambah ramai yang akan turut serta dalam Parti Bersama. Tetapi masing-masing ada mereka punya ialah situasi yang mereka kena uruskan. InsyaAllah untuk pilihan raya Negeri Sembilan, untuk pilihan raya umum nanti, kita akan tengok lebih ramai tokoh-tokoh yang akan letak jawatan untuk bersama dalam parti kita. Jadi saudara-saudara, yang saya nak tekankan satu lagi, apa yang ada di kalangan calon-calon ini, selain daripada mereka ini ikhlas, ialah mereka juga berani. They are brave. Because to do this, with this platform, at this point of time, you are brave. Kalaulah suatu hari nanti Tuhan bagi kita peluang untuk berjaya. Tak mustahil, ya, sebab dulu waktu saya dengan Rafizi mula-mula terlibat dalam parti kami yang lama tu, orang kata kerja gila juga. Kan, termasuklah ada sesetengah orang yang sekarang terhegeh-hegeh nak masuk dalam parti PKR di puncak kuasa. Suatu ketika dahulu mereka pun gelakkan kami. Kan? Tetapi pada waktu itu kita berdasarkan prinsip. Kita percaya kepada politik pelbagai kaum. Kita percaya nak buat reform. Kita percaya nak bagi satu keadilan kepada masyarakat. Maka kita pilih jalan tersebut. Hari ini kita tengok kita ada individu-individu. Ada sesetengahnya tak pernah ada mana-mana parti. Tapi mereka tergerak hati. Kami buat interview tu, pelbagai latar belakang calon-calon, tapi mereka menyatakan keberanian untuk masuk ke dalam gelanggang dengan segala kekurangan. Jadi jangan sangsi, jangan pelik, sebab saudara-saudara, everything is impossible until it is done. Kalau kita kenang kembali pejuang-pejuang, bapa-bapa kemerdekaan kita, kebanyakannya, ya, seperti Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Bostamam dan sebagainya. Ya, Dr. Burhanuddin terkenal dengan kata-katanya, di atas robohan Kota Melaka,
kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak keadilan pusaka. Waktu itu tahun 40-an, orang tidak ada kesedaran lagi tentang tanah Melayu pun. Waktu itu saya orang Kelantan, saya orang Melaka, saya orang Johor. There was no nationalism sebagaimana yang kita kenal pada hari ini. Jadi bila mereka bercakap kita nak jatuhkan penjajah sebagaimana mereka tengok di Indonesia, tengok di India dan negara-negara lain, mereka banyak ditertawakan. Dan mereka ditekan sudah tentu oleh pihak British. Tapi orang tempatan sendiri, orang Melayu sendiri pun banyak gelakkan mereka. Apa kata mereka pada waktu itu, nak buat jarum pun tak boleh, takkanlah nak takbir negara. Itu tahun sekitar 46, 47, 48. 1957, Tanah Melayu merdeka. Cuma yang ironis dia, yang gelakkan mereka itulah banyak yang memimpin gerakan kemerdekaan dan menjadi pemerintah yang memegang jawatan yang empuk-empuk pada waktu itu. But what is the moral of the story? That this group of freedom fighters in the 40s, they believed, mereka percaya bahawa tanah Melayu ini boleh dibina dan boleh dimerdekakan. Hari ini kita ada sekumpulan di negeri Johor, 15 orang, ramai anak-anak muda. Yang lain tu dia semangat, dia muda, tetapi mereka ada cita-cita bahawa mereka nak tengok satu negara yang lebih baik. Mereka nak tolak politik pecah dan perintah yang dimainkan. Tidak kira lah, kita selalu cakap politik pecah dan perintah ialah politik kaum dan agama, tetapi pada masa yang sama Pakatan Harapan dia nak bagi takutkan gelombang hijau dan sebagainya juga, itu pun politik pecah dan perintah. Calon-calon kita, saudara-saudara, mereka semua buat pengisytiharan harta. Dia pengisytiharan harta ni tak mudah sebab kami dulu, saya dengan Rafizi, kita buat di Invoke, kita buat di PKR dulu. Dia ada dua side to it. Either people are surprised at how rich you are, or they are surprised that you are not rich at all. Ada kena gelak juga. Dia kata, kau ni YB duit pun tak ada. Itulah hakikat dia. Tetapi calon-calon kita, they put themselves out there. Ya, ada saya difahamkan parti sosialis pun buat pengisytiharan harta. Cuma yang baru-baru ni saya tengok dekat Facebook Nurul Izzah waktu dia bagi watikah kepada calon-calon PKR. Dia kata semua kena buat pengisytiharan harta. Dah selesai. SPRM check pun dah lepas. Tapi saya Google, kalau dulu-dulu kita punya pengisytiharan harta, saya tak tahulah kalau saya silap, tapi setakat saya cari, tak jumpa lagi pengisytiharan harta. Tak tahulah, takut mereka isytihar sama adakah Anwar Ibrahim ataupun Azam Baki. Kan, pengisytiharan harta mereka tersebut. Tetapi ini, saudara-saudara, this is not something to be laughed about. Kalau betul nak buat, buat betul-betul. Put up your assets, declare, bagi orang tengok. Kalau tak, tak payah cakap. Tapi inilah masalah bila kita dapat PH yang ada pada hari ini, barang order dengan barang dapat tu tak sama. Kalau you pergi Shopee, you order tu memang cun, memang nampak kelas. Bila sampai nampak sangat dia yang not the original version. Yang ciplak punya barang. Jadi dalam pelanggan negeri kali ini, you have an obvious choice. Kita tahu kita ada crowd yang ada pada malam ini di ceramah. Kita tahu ada yang menonton di rumah. Dan ada yang saya tahu hardcore, tengok tiap malam. Tapi tak cukup. Kalau yang dah tengok tiap-tiap malam tu saya yakin lah. Kalau tengok sekali tu mungkin dia berminat. Tapi kalau tengok tiap-tiap malam, itu memang orang yang saya yakin kalau dia boleh mengundi, dia akan pangkah parti bersama. Cuma kita ni sebagai sebuah parti yang baru, kita perlu sokongan dan juga bantuan daripada saudara dan saudari. Tolong kongsikan konten kita. Dia biasa konten ceramah, konten lama-lama ni, dia generasi yang agak senior lah. Anak-anak muda dia kurang minat. Dia semua nak tengok yang cepat-cepat je, yang dia boleh swipe sekejap-sekejap. So kalau tengok dekat IG, tengok dekat TikTok ada konten-konten kita, boleh kongsikan supaya lebih ramai pengundi di luar sana. Banyak pengundi-pengundi kali pertama, umur 18 ke atas, they do not know yet how to vote. They have not made their decision. Jadi tolong kongsikan, grup keluarga, grup kawan-kawan, share this information
supaya mereka tahu apa nak buat pada hari mengundi nanti. Dan kalau yang belum jadi ahli parti bersama, ya, boleh pergi, ada bersama.org, sign up. Masih ramai lagi boleh sign up. We are growing very fast. Saya yakin kita parti yang paling cepat tumbuh di Malaysia, paling cepat berkembang, dan kita tidak ada bayar sesiapa. Ini semua masing-masing individu, dan lebih hebat lagi saudara-saudara, ini merupakan sumber dana kita yang paling utama. Average majority kita punya sumbangan ini yang drive our campaign, yang boleh bayar minyak untuk lori dan sebagainya, ialah RM20 satu kepala. Sebab itu yuran keanggotaan yang kena dibayar oleh ahli-ahli parti bersama. Jadi saudara-saudara, that is something that drives us. We hope that more can help, ya, lebih ramai. Saya tengok kakak saya yang selama ni pun saya bertanding banyak kali, 4 kali saya bertanding tak pernah bagi duit. Tiba-tiba parti bersama bukan setakat jadi ahli, dia donate yang maksimum sekali, kan? Jadi ramai yang bersemangat. Kita nak lebih ramai bantu supaya parti ini dapat pergi dengan lebih jauh. Boleh atau tidak? Jadi paling kurang yang kita harapkan ialah doa daripada saudara dan saudari, sebab itu benda yang sangat penting, that to show your support, that we want to tanam benih di negeri Johor. Memang kita tahu tak mudah. Kita bertanding 15 kerusi, parti baru. Ada itu, saya pergi jumpa makcik ni, dia tengok saya. Dia tengok atas bawah banyak kali. Dia kata, ni parti apa ni? Kan? Jadi saya faham. Bila kita buat a new brand, it's never easy. Kan? Tetapi saya yakin, ya, orang sekarang lebih terbuka. Perubahan bukan lagi benda yang mustahil. Negeri Johor ni pun dah pernah bertukar parti. Jadi kita tengok kalau kita dapat tanam benih ini di dalam pilihan negeri Johor, kita boleh buktikan bahawa bersama ada tempat di kalangan pengundi negeri Johor. Kita akan ke Negeri Sembilan selepas ini, mungkin Melaka dan seterusnya pilihan raya umum. InsyaAllah, one by one, we will make sure that bersama will grow to be a formidable force. Not for power, but in order to have change for the future generation of Malaysians. Itu cita-cita kita. Bukan sebab nak jawatan. Kalau ada nak jawatan, kami dah dapat dah dulu. Tetapi kami merasakan kita nak satu gagasan yang mampu untuk mengubah negara kita dan meninggalkan masyarakat kita menjadi lebih baik, khususnya untuk anak cucu kita, insya-Allah. Jadi dengan itu, sekian, terima kasih, dan saya harap semua pengundi-pengundi Johor yang ada calon parti bersama, pangkah undi calon parti bersama, undi kancil pada 11 hari bulan Julai nanti. Terima kasih.